Cak telah mengadakan motivasi keibubapaan. Apa pendapat Encik dengan majlis hari ini? Terima kasih. Pendapat saya, majlis ini dia sebenarnya ada tersirat dan tersurat dan dia amat bagus kepada guru apa supaya dapat memberi pendekatan lebih kepada anak-anak dia untuk memberi tumpuan lebih lah kepada anak-anak dia supaya anak-anak dia akan terus dengar cakap ibu bapa dan menghormati ibu bapa. Terima kasih atas perhatian Encik datang ke SK Kampus. Sama-sama.